Apakah hukum pasangan pengantin yang bersanding selepas akad nikah? Bersanding ni maknanya duduk situ lah. Jadi asalnya bukan bersanding tu haram. Nampak? Implikasi ataupun korenah yang ada serta ada adab bersanding tu haram. Jadi hak penonton audio ni tepuh lelaki puan nak tengok kita sanding tu. Dara puan duduk depan dah nak tengok. Hak set datang mari belakang tak nampak, pegang atas bahu puan. Muka bercelah pipi puan duk tengok gitu. Jadi bila gitu jadi mukhalatah, dak apa jamin. Kemudian pula jadi haramnya pengantin dia dedah aurat. Pakai gaun lebih kepala baru. Mendedahkan aurat. Kemudian perkataan yang tidak baik yang keluar daripada penonton. Gitu begini begitu ni kadang-kadang memalukan pengantin. Jadi kalau nak bersanding, buat sebenarnya yang ulama ajar. Bila orang-orang yang tak kadang kena-mengena dah dengan anak beranak kita balik belaka dah, duduk atas kursi tu, mak nak tengok sangat. Ayah tak ada hak duduk luar nak bilang wak isyak. Mak nak tengok sangat. Mak kata kalau muda bersanding, mak mati-mati tak tutup. Bimbang kau pengantin perempuan takut mak mati-mati belalok main uguk gitu. Jadi orang balik belaka dah duduk atas pelamin. Tak ada masalah nak ambil gambar 15,000 ru lah apa dah. Pasal apa? Pasal ni anak beranak, pok dara dia pengantin perempuan. Dah ni dia ni. Ni mak dara dia. Dah ni, ni anak saudara. Tak apa kan? Duduk situ. Dak akan aju tak apa? Mahram pakai kain saja lek bawah. Sepas pengantin duduk, panggil mak pula, bekas di kursi pengantin. Mak kepala haliang nak duduk situ. Ada kadang-kadang anak tu masuk dah. Masuk dah anak. Pengantin nikah sungguh. Mak dengan ayah tu pergi duduk juga. Nampak? Nak ni mari benda. Mari share. Nak duduk juga atas tu. Duduk juga. Marilah poknya weh. Pok tak mau. Mak pergi duduk situ tu. Pasal tengok orang ambil gambar ramai. Poknya weh. Ya. Marilah. Maklum dia kat bang. Ayah pun mari. Logar tengok muka. Biar orang balik dah. Kalau dengan anak kita tak apa dah. Ni orang ada. Dan nak tengok keadaan. Bukan Islam ni dia larang belaka. Tapi kita ni melampau batas. Sampai belah situ, belah sini, soyok situ, soyok sini. Kain 5-6 pasang pula tukar. Apa benda macam orang gila gitu.